Bismillah. Ahkim bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Salli wa usallim ala hadzal nabiyil karim sayyidul amin khataman nabiyyin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pengurusi majlis selaku timbalan pengurusi, nama lupa 2 tahun lepas kita bersama di Sungai Petani. Pengurusi Jawatan Kuasa Korea Masjid Ahli Jawatan Kuasa Korea, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, serta para alim ulama, asatizah, serta tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah dan izannya diberikan ruang kesempatan kepada diri saya antara maghrib dan isyak. Ceramah saya ni bukan ceramah dah tuan-tuan, kongsi. Antara maghrib isyak pun tengok sejuk. Kalau sejuk sangat saya berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan letak macam ni macam faham je lah. Memang saya tak tahan. Tak apa, sekarang okey. Saya bukan orang lain tuan-tuan. Mungkin sebahagian saya kenal tuan-tuan. Saya minta maaf kalau sekiranya saya tak bergur ataupun lupa. Tadi diperkenalkan tu saya sebenarnya gayat tuan-tuan nak cerita kan. Tapi dah Allah Ta'ala berikan tu saya menghargai, saya menunjuk kasih. Sebab sahabat saya ada seorang tu, dia daripada Johor, dia kata kat saya, Ustaz, saya rasa imam-imam Johor lagi berkeleber lagi Ustaz. Terasa saya. Setakat ni saya semai subuh 2 rakaat lagi lah tuan-tuan. Oh, saya lupa pula, saudara saya Kang Dilami, saya panggil Kang je lah. Bila kita membincangkan tentang Ramadan, mungkin kebanyakannya memberikan kaitan bahawa Ramadan ini apa yang seharusnya untuk kita bersedia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan tentang bulan Ramadan itu, diturunkan padanya Al-Quran sebagai panduan kepada kita. Sudah pasti di sana Allah Ta'ala nak memberikan kepada kita bahawa kehidupan yang selamat. Daripada segi pemerhatian diri kita, common lah, benda yang biasa kita akan fikirkan, kita akan cari kawasan yang selamat. Saya ni ulang 2 hari balik sini tuan-tuan, sebab rumah saya duduk ibu. Semenjak tahun 2007 saya bukan orang lain. Jadi lagi-lagi kita tinggal isteri kita ni, kita nak cari konon-kononnya lah kan. Carilah yang gadget sikit. Saya duduk di Sunway semenjak tahun 2007 ni. Dan sekarang saya ada beberapa kuliah yang saya mengajar yang masih kekal lah di Masjid Kampung Melayu, kelas subuh. Kemudian surau ta'adud kelas sekarang ni, Al-Mukhlisin, Lost World tu surau.
Lepas itu saya berpindah ke Ampang. Kemudian sahabat saya almarhum YB Syam, dia minta saya ngajar. Jangan ajarlah kuliah, saya boleh sikit-sikit kongsi boleh lah. Masa tu di YB kan. Lepas seminggu tu dia meninggal. Allah, saya pun memang rasa tersentak. Maksudnya kita pula lah siapa giliran selepas kita, Allah meninggal kan. Jadi bila kita tinggalkan isteri kita begitu kan, anak-anak kita nak selamat, kita cari begitu. Kemudian kita nak pastikan kesihatan, kita buat medical, insurans apa semua. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita sedikit alpa tentang bagaimana kehidupan kita di akhirat. Selamat ke tak selamat? Dan di dalam Al-Quran ini memberikan kepada kita panduan sebenarnya, bukan sahaja selamat di akhirat, di dunia pun selamat. Taraktu fikum amrayni, Rasulullah SAW sebut, lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Atau kama qala. Dalam bahasa Arab, bila kata tidak, dia bukan la saja. Dia juga lam pun mana tidak juga. Tetapi Rasulullah dan juga beberapa ayat Al-Quran yang lain menggunakan perkataan lam dengan nun. Jadi kalau orang tu tak datang ke masjid, memadai kita kata apa? Lam yahdur, contoh Ibrahim ya. Lam yahdur Ibrahim ilal masjid. Tidak datang Ibrahim ke masjid. Malam ni lah, besok subuh mungkin dia datang. Jangan guna lan. Kalau lan maknanya sampai hari kiamat dia tak datang ke masjid. Dia ada makna hidden dalam bahasa Arab ni. Satu kalimat dalam bahasa Arab dia akan menggambarkan tentang present tense, past tense, singular, plural, ataupun mufrad, muannas, muzakkar. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, aku tinggalkan kamu dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya sampai hari kiamat. In tamassaktum bihima, sekiranya kamu pegang dengan keduanya. Kitab Allah Quran wa sunnat Rasulih al-hadis Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah jelas, cuma sedikit untuk kita memberikan perhatian terhadap, bukan setakat untuk membaca tetapi memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan satu perkara yang sebenarnya bukan sahaja untuk keberkatan dan untuk mendapat soal pahala ganjaran semata-mata. Ya, itu memang akan diperolehi. Tetapi Al-Quran sebenarnya telah membina suatu peradaban, membina satu tamadun, mengubah dunia dan mengizzahkan Islam itu sebagai agama yang hebat. Samalah juga macam kita, sekiranya Al-Quran itu kita hidupkan dalam diri kita, maka kita akan jadi orang hebat di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila sebut Ramadan, dia ada perkataan ihya Ramadan. Maksudnya menghidupkan bulan Ramadan itu bukan setakat untuk kita hanya untuk buka puasa iftar, tetapi lebih daripada itu. Malam ni dengan perkongsian yang mungkin masa yang agak terhad, saya nak mengajak kepada tuan-tuan untuk bila datang bulan Ramadan ini, satu perkara yang sangat penting. Ya, puasa memang jalan, sedekah jalan, apa semua. Tetapi ada satu perkara yang lebih penting daripada itu, iaitu adalah untuk memastikan bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah kita tu betul-betul kita pegang. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini yang Allah Ta'ala berikan sebagai pegangan kepada kita bukan setakat sekarang, tetapi
daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah 124,000 bilangan Nabi, bilangan Rasul 313. Semua Rasul adalah Nabi, dan semua Nabi tidak tentu dia Rasul, adalah bertunjangkan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ni satu je tuan-tuan. Akidah kita ni sama je dengan Nabi Daud, Nabi Nuh, apa semua tu, 164,000 tu. 313 ini adalah Rasul. Rasul beza dengan Nabi. Rasul ini diutuskan kepada golongan ummah, satu masyarakat tertentu. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah walaupun dia seorang tapi kekuatannya seperti ummah. Sebab tu di dalam khutbah disebut ummah. Ummah ni masyarakat. Ummah ni bukan setakat komuniti, tetapi luas, menggambarkan tentang kana Ibrahim ummatan. Adalah sesungguhnya Nabi Ibrahim ini ummah, walaupun dia seorang, kekuatan dia hebat. Sekarang masyarakat Islam ataupun orang Islam di dunia, penduduk dunia lebih kurang 5 bilion. Hampir separuh adalah orang Islam. Tetapi Rasulullah SAW menyebut bahawa akhir zaman itu akan ada suatu penyakit kepada umat Islam. Adakah kami, ya Rasulullah, bilangan kami kecil? La, antumul kasir, kamu banyak, tetapi kagusai sail seperti buih-buih di lautan. Ke kanan, ke kanan lah, ke kiri lah, tidak ada pegangan. Akidah saya nak sebutkan di sini tuan-tuan. Bila Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, kemudian disambung oleh para khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, keempat-empat. Kalau tuan-tuan tengok dia punya perjuangan dia, memang dahsyat tuan-tuan. Sehingga kan Rasulullah SAW diriwayatkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan lapar tuan-tuan. Tak ada makanan. Kalau kita mati malam ni, peti air secukup. Kadang-kadang kat rumah ada 2 peti air saja. Masa PKP tu lagi banyaklah makanan kat dalam. Rasulullah SAW sehabis-habis je memberikan yang terbaik kepada ummah. Isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, siapa dia? Orang paling kaya tuan-tuan. Orang yang paling kaya. Orang kaya ni sebenarnya selangkah masuk syurga. Saya kecil-kecil dulu belajar di Izzuddin sampai form 3, kemudian pergilah kuliah Islam tingkatan 4, tingkatan 5. Kemudian almarhum guru saya, almarhum Ustaz Sulaiman Hashim dan pengetua takyah Ustazah Halimah, ya, pujuk saya entah masuklah buat kelas STA ni kan. STA. Jadi saya first batch ke Mesir. Masa kat Izzuddin tu saya faham masjid orang kaya ni masjid Sungai Rokam, masjid Rapat Steel. Semua sama saya ingat. Tuan-tuan, kalau kita kaya, selangkah kita masuk dalam syurga. Sebagaimana yang berlaku kepada para sahabat yang 4. Ditanya kepada Abu Bakar, "Ma baqaita ya Abu Bakar?" Apakah lagi yang berbaki kepada kamu, wahai Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul je tinggal tuan-tuan. Khadijah tiba-tiba menangis bila dia sakit di depan Rasulullah. "Limadza tabki ya Khadijah?" Rasulullah tanya, "Kenapa nangis Khadijah?" "Aku menangis kerana aku bimbang aku tidak dapat memberikan yang terbaik kepada perjuanganmu Rasulullah." Habis dah tuan-tuan. Apakah yang dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat? Bukanlah maksudnya bila Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin itu mereka senang lenang, goyang kaki, khalifah, pemimpin. Tak. Khalifah keempat-empat tu mereka dibunuh tuan-tuan.
Abu Bakar As-Siddiq diracun. Sahabat yang sebelah terus meninggal, dia kesan daripada diracun tu dia meninggal. Umar meninggal dibunuh, Uthman dibunuh. Perjuangan apa? Menjunjung akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sahaja memastikan pada zaman itu, tetapi mereka telah membuat sesuatu perjuangan sebagai contoh kepada kita. Bila Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebahagian daripada para sahabat ni adalah gambaran tu macam kita lah. Sebab terbina negara Islam kan, terbina negara Islam, relaxlah sikit sebab aku pemimpin. Di Mekah tak sampai 300 orang yang memeluk Islam. Sampai ke Madinah, para sahabat sebahagiannya rasa tenang. Rupanya tak, tuan-tuan. Dalam tempoh 10 tahun Rasulullah berhijrah, umur dia 53 tahun sampai 63 tahun. 10 tahun saja diriwayatkan lebih kurang 84 peperangan. Setiap tahun tu 10, ada yang lebih daripada sekali peperangan. Peperangan besar, tuan-tuan. Kalaulah bukan kerana pengorbanan orang-orang yang kaya, siapakah yang membantu? Sedangkan kafir Quraisy, kalau peperangan ni tuan-tuan, 80 peperangan tu satu je kalah. Uhud aja, Khalid bin Walid semua 85, 84 tu dia menang semua. Sebab masa Uhud, masa Badar dia tak terlibat. Masa Uhud dia lawan Rasulullah. Dia punya idea yang dia patah balik tu ke Bukit Pemanah tu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab mereka nak selamat di akhirat. Walaupun mereka pemimpin, sehingga kan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata Nasrullah, bila nak menang di Rasulullah? Perang je. Dan kalau tuan-tuan teliti tentang taktikal, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam peperangan yang 84, tuan-tuan akan nampak Rasulullah bukan sekadar imam, bukan sekadar digambarkan dengan seorang yang faham agama sahaja, tetapi orang yang sangat taktikal, hebat, bijak. Dan itulah gambaran yang sebenarnya di dalam Islam. Dan kita lihat macam mana tokoh perbuatan Ibn Sina. Barat tempik je dia kata orang barat yang hebat, tetapi baba perubatan dunia adalah Ibn Sina. Bukan setakat hebatnya dalam perubatan, tetapi hebatnya juga dalam tafsirnya, kompeten. Hadisnya kompeten, menguasai. Bila sebut tentang Quran, bukan Quran boleh baca, faham. Ulumul Quran, nak tafsir, faham. Dia ada ulumul tafsir. Hadis, dia faham. Ada usul hadis, ada mustalah hadis. Dia kompeten, tuan-tuan. Al-Khawarizmi, Al-Muslim, Ibnu Battutah lagi, tuan-tuan. Tapi barat halaikan Vasco da Gama, Christopher Columbus. Sedangkan apa yang telah dibuat oleh Ibnu Battutah lebih hebat daripada mereka. Kerana apa? Mereka mencontohi apa yang telah dilakukan oleh sahabat Khulafa ar-Rasyidin, dan mereka mempunyai di sebalik kegarangan ataupun mungkin sedikit keras orang gambarkan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, tetapi tuan-tuan, satu sifat yang ada kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab ialah tawadhu dia yang sangat luar biasa. Tuan-tuan kena tutup ekor ni, saya dah tak tahan. Request penceramah dengan ngada pula, minta pula kan. Betul tuan, saya dah 50-an ni, muda lagi, tapi kena ekor saya kalah. Orang rumah saya handal lagi. Sayyidina Umar Ibn Khattab, tuan-tuan, di sebalik dia punya garang dia, keras dia ada tawaduk yang sangat luar biasa. Dalam tempoh dia menjadi khalifah. Khalifah ni pemimpin nombor 1. Dia hanya memiliki sehelai jubah je, tuan-tuan. Sehelai jubah je, tuan-tuan. Saya bukan tok sidang lebih daripada selai je, tuan-tuan.
Dan sehelai jubah itu ada 14 tampalan lagi tuan-tuan. 14 tampalan, dan satu tampalan daripada 14 itu adalah tampalan daripada kayu. Tak tawaduk. Orang Buddha kata tawaduk gila, tuan-tuan. Dia khalifah. Dia boleh membelanjakan. Kalaulah dia sebagai pemimpin sekarang ni, tak logik benda tu. Tapi Sayyidina Umar buat, tuan-tuan. Sehingga kan dalam satu peristiwa bagaimana Sayyidina Umar dia solat pakai jubah lain. Sahabat yang lain duduk tenang lain. Tenang. Kemudian bangun seorang sahabat. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bagi tahu kepada kami daripada mana kamu dapat jubah. Oh, pandai tuan. Kalau tuan-tuan sini datang YB dia cakap itu. Berani dia sebut. Faham kau ni? Tapi Umar ketika itu dia boleh menegur pemimpin. Sayyidina Umar tunduk, bangun seorang sahabat, tegur kepada sahabat, wahai sahabatku, rendahkan suara, ini Amirul Mukminin. Umar tunduk. Ketahuilah sesungguhnya jubah yang dipakai oleh khalifah ni, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, adalah jubahku. Dia tak boleh pakai jubah dia sebab basah. Dia nak datang solat. Tuan-tuan, itu contoh nak ceritanya tentang pengorbanan mereka. Kemudian sampailah kepada kerajaan Umayyah. Umayyah pada selepas Sayyidina Ali, iaitu satu kisah yang panjang lagi. Kemudian start daripada 661 hingga 750 Masehi. Muawiyah, bermula daripada Muawiyah, ya, tempoh masa tersebut Bani Umayyah. Kemudian disambung oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Kemudian masa kerajaan Umayyah adalah kerajaan Andalus. Kemudian kerajaan Utsmaniyah. Ketika nak sampai kerajaan Utsmaniyah tu ada fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian, ya. Kat situ ada kelompongan, ya, kelompongan dalam beberapa puluh tahun. Kemudian sampailah kepada kerajaan Utsmaniyah. Kemudian kerajaan Utsmaniyah, kat situ ada kerajaan Saljuk. Ya, panjanglah cerita tentang sejarah. Cuma saya nak highlightkan apakah yang berlaku pada kerajaan Abbasiyah. Di sinilah tuan-tuan, ya, kerajaan Abbasiyah, di situlah satu perkara yang sebenarnya kita akan nampak kenapa khutbah yang kedua dia ada baca khutbah pertama ke kedua. Saya imam terlupa. Aliran ataupun Asy'ariyah Maturidiyah. Tuan-tuan perasan ke tak ni? Kalau tak perasan tu tandanya lena lah tu. Asy'ariyah Maturidiyah. Tuan-tuan, dalam kerajaan Islam tu masih belum jatuh. Ketika pada kerajaan Abbasiyah, ya, ada 4 khilafah. Ya, 4 khilafah itu ialah Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wasi', Khalifah Al-Mutawakkil. Start daripada 813 Hijrah, 813 Masihi, 813 Masihi hingga 861. 48 tahun. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Kerajaan Abbasiyah pada tempoh 48 tahun itu dikuasai oleh Mu'tazilah. Aliran kalau disebut, kadang-kadang bila kita bincang tentang ilmu tauhid, apa bendanya? Satu sudut nanti ilmu tauhid, dia ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, di kawan dia itu. Ilmu makrifat, ilmu syariat, ilmu tariqat. Itu kan. Ada satu lagi perbahasan ilmu kalam. Juga dikait tentang tauhid. Pada tempoh 48 tahun, 4 khalifah tu tuan-tuan, berlaku fitnah yang sangat besar kerana akidah yang sesat menguasai kerajaan 4
khalifah tu. Tuan-tuan boleh bayang macam mana 48 tahun khalifah Islam tak jatuh lagi. Tapi akidah ketika itu ahli sunnah wal jamaah ya telah dikuasai oleh Mu'tazilah. Aliran ni Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, itulah yang ada timbul-timbul semua tu. Syiah pada zaman Rasulullah lagi ada Syiah lagi oleh Abdullah bin Sabah, kaum munafik. Sehingga kan pada tempoh 48 tahun ini berlaku tangkapan demi tangkapan dan penderaan dan penjara kepada ulama-ulama besar, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dipenjara 30 bulan. Kerana apa? Kerana isu Al-Quran sama ada qadim ataupun makhluk. Imam Abu Hanifah pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mansur disebat dan dipenjara kerana tolak jawatan qadi. Ketiga, Imam Syafi'i, imam kita sendiri, di bawah pemerintahan khalifah ni kalau sebut orang kata hebat kan, tapi dia diuji sebab dia kalah dengan Mu'tazilah, iaitu Harun Ar-Rasyid, di mana Imam Syafi'i dirantai dengan besi dan dibawa daripada Yaman ke Baghdad. Yaman tu bawah Saudi, Baghdad tu ke sana, dirantai bawah begitu. Pada kerajaan 4 khalifah Mu'tazilah menguasai. Maka ketika itulah tuan-tuan lahirnya seorang yang disebut sebagai Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini namanya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Orang Arab ni dia akan ambil nama dia Datuk. Macam contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa nama dia? Ahmad atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia ambil Datuk. Dia suka highlightkan Datuk dia. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia nampak benda ni, dan dia lahir pada tahun 236 Hijrah. Mereka yang ada lahir pada sebelum 300 tahun Hijrah disebut salaf. Ya. Dan dia nampak tentang macam mana sesatnya Mu'tazilah ni. Maka dia pun pakat dengan beberapa sahabat dia, dan dia buat beberapa kitab, antaranya Kitab Tauhid, yang kedua kitab Ta'wilat Al-Quran, yang kitab Al-Usul fi Usuluddin, kemudian yang keempat ini antaranya kitab Maqalat fil Kalam, untuk menyelamatkan ummah ketika itu dengan akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah. Dia tengok keadaan itu, ini rosak ni akidah ni, bagaimana perjuangan dia. Dan dia sempat hidup dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah 20 tahun lebih, ya, lahir pula namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada 260. Juga dia sebut sebagai salaf. Ya, saya nak sebut sini, kenapa sebut Al-Maturidi, Asy'ariyah, Maturidiyah tu. Jadi kita kena tahu kat situ, puncanya kat sini. Ya. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni lagi tuan-tuan, dia lahir tahun 260. Dia kemudian daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dia lagi lah tuan-tuan, dia lahir di Iraq, dan dia ada kait dengan keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ni siapa? Dia adalah seorang sahabat ketika Rasulullah berhijrah Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, orang Madinah ni untuk pujuk-pujuk Rasulullah supaya singgah rumah dia. Kemudian ada yang tarik, ya, untuk Rasulullah ke sana ke sini. Kemudian Rasulullah kata, biarkan kenderaan ini dia berhenti di mana. Dan
Dan dah sekali dia berhenti di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni adalah sahabat yang terawal. Bila Rasulullah sebut la tuftahannal Konstantiniyah, akan dibuka pasti kota Konstantinopel, maka Abu Musa al-Asy'ari inilah antara sahabat yang terawal. Dia pergi, tapi ketika itu umur dia agak berusia. Dia ajak beberapa sahabat sampai di berhampiran, dia rasa dia tak boleh pergi. Kemudian dia pesan kepada sahabat dia, sekiranya aku meninggal, kebumikan aku tempat yang paling dekat dengan gerbang kota Konstantinopel. Gerbang tu tak tahu macam mana, gerbang macam Sungai Rokam ni kot, gitulah paling dekat. Kemudian bila dia meninggal, memang dia tak sempat lah, sebab kota Konstantinopel dibina, dibuat ataupun berjaya dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Bila sahabat dia bertanya kepada, ini cerita Abu Musa kenapa nak dikebumikan dekat dengan gerbang kota Konstantinopel? Sebab aku nak tengok, aku nak dengar derupan kaki-kaki kuda siapakah yang disebut oleh Rasulullah yang akan membuka kota Konstantinopel. Tapi dia tak sempat lah. Abu Hasan al-Asy'ari, saya kembali kepada Abu Hasan al-Asy'ari, jangan confusion, itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ini Abu Hasan al-Asy'ari. Dia lagi tuan-tuan, dia ni setengah riwayat ada sebut kata bapa mertua, sebut ada kata bapa tirinya. Saya ambil yang bapa tirinya. Bapa tirinya Ali Al-Jubala nama dia, adalah ulama Mu'tazilah yang besar, dan dia hidup 40 tahun ngaji kitab Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari, lama kelamaan Abu Hasan al-Asy'ari nampak ini sesat. Ini dah bawa ke mana ni? Dalam bab-bab sini ada perbahasannya dalam ilmu kalam. Maka dia mengeluarkan, dia pun pakat dengan beberapa sahabat dia, antaranya maqalat, dia punya karya dia, karangan dia, Maqalat al-Islamiyin. Berkaitan tentang tak setuju tentang siapa yang buat dosa besar, tentang sifat zat, sifat Allah, zat Allah. Itu ilmu tauhid tuan-tuan ya, nanti pening kat situ pula. Dia tak setuju dengan Mu'tazilah. Last sekali dia bagi tahu dengan bapa tiri dia dan juga ulama-ulama Mu'tazilah untuk berdebat. Berdebat ni, kalau bab akidah ni, siapa kalah sesat. Tapi kalau fake lain tuan-tuan. Fake ni percambahan minda. Contohnya tuan-tuan takbir, misalnya Allahu Akbar letak atas sebelah kiri, pun Rasulullah pernah buat. Allah, ini laki ya, Allahu Akbar atas pusat, Rasulullah pun pernah buat. Allahu Akbar tak letak tangan, Rasulullah pernah buat. Allahu Akbar bawah perut, sesuai lah dengan yang siapa yang masalah perut ni tak mau sukut-sukut ni, bawah sunat benda tu. Jadi Rasulullah pernah buat benda tu, tandanya tak ada halangan. Kita jangan khilaf bab tu. Tapi akidah tak boleh khilaf, sebab ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan direnyahkan dalam isu-isu khilaf. Isu-isu contohnya tentang serban contohnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, macam mana panjangnya, saya biasa pakai serban, panjangnya ekor serban ni berapa inci? Soalan ni memang soalan yang saya tak boleh nak jawab kan? Sehingga kadang-kadang mendakwa bahawa serban yang aku pakai inilah serban yang ikut Rasulullah. Kemudian adalah sanad serban. Kemudian siapa yang tak pakai serban tu, tadi ini tak soleh. Ini masalah ni sebenarnya. Benda-benda macam ini khilaf. Rasulullah pernah pakai kopiah macam tuan-tuan pakai, tapi lain sikit lah pattern tuan-tuan. Yang penting tutup kepala. Rasulullah pernah pakai serban tu kat atas pun pernah, yang ada kopiah kat dalam. Rasulullah pernah pakai serban tak ada kopiah kat dalam, pun Rasulullah pernah buat. Rasulullah pernah pakai serban letak kat sini, tu pun sudah.
Kalau misalnya letak kat tepi sini, Rasulullah pernah buat. Itu ridaan. Jangan balas bab-bab yang Rasulullah pernah buat. Tapi bab akidah tak boleh. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila ambil daripada pengorbanan, saya tak ceritakan detail tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi itulah dua ulama besar inilah yang menyelamatkan di penghujung kerajaan Abbasiyah ini, menyelamatkan akidah umat Islam sehingga sekarang. Sebab itulah bila sebut tentang ahli sunnah wal jamaah, kita mengambil apa yang telah dibuat dan juga ilmu kalam perbahasan yang berada pada kitab-kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adalah dalam Malaysia ni sebuah negeri dia tak nak ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, sebab dia rasakan bahawa yang betulnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Memanglah betul ahli sunnah wal jamaah tu. Tetapi dengan perkembangan yang saya sebutkan tadi itu, mungkin sedikit untuk memberikan makluman kepada kita bahawa dalam tempoh 48 tahun Islam, kerajaan Islam Abbasiyah berdepan dengan satu fitnah yang sangat besar. Jadi ulama, bukan sahaja ulama di Malaysia, tapi ulama di seluruh negara mengambil ilmu-ilmu yang telah digariskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini apa yang telah mereka lakukan. Dan sekarang ni bila kita tanya, tidak ada lagi tuan-tuan Jabariyah, Qadariyah ni tak ada. Kalau ajaran sesat yang ada kat Malaysia ni pun sebenarnya dia suka-suka dia. Saya orang Tok Intan, tuan-tuan. Tok Intan kat Sungai Lampang. Saya tak ada Facebook, IG, TikTok tak ada. Tapi Mahat saya ada. Tuan-tuan type Mahat Al-Islah, saya ada kat situ. Tuan type kat situ, share and like, kata orang putih. Di mana dalam suasana yang medsos yang begini, tuan-tuan akan nampak ajaran sesat tu dah bertambah moden, tuan-tuan. Dia punya pattern dia kadang-kadang kita tak sedar. Apa dia, tuan-tuan? Ialah liberalisme dan pluralisme. Kadang-kadang benda ni kita nampak benda tu macam isu sosial. Tak, ini isu akidah. Yang bertahan lama, Syiah. Ini pun kadang-kadang kita boleh sebut Syiah, ada yang kata, Ustaz, ini yang paling lawan dengan Amerika ni Iran lah. Tak apalah, Venezuela pun dia lawan, tuan-tuan. Macam mana hebatnya ketenteraan Amerika ni, tuan-tuan. Dia serang Venezuela tu, menteri dia tu, Maduro tu, presiden dia tu, terkurang 90 minit, tuan-tuan. Kurang 90 minit. Dia buat kajian dalam keadaan Venezuela ni tak tahu, persiapan dia pun lebih kurang dalam 2-3 bulan aja. 2-3 bulan aja. Ketenteraan elit Amerika ni dahsyat. Kalau misalnya dia nak pergi ke tempat gurun, padang pasir, ada dah dia punya ni. Yang kalau misalnya yang salji, ada dah yang ni semua. Setakat Venezuela ni terjah aja, dan mereka sangat taktikal. Tak sampai 90 minit dia bawa Maduro tu keluar dah. Dan kematian di peringkat rakyat Venezuela tak sampai 80 orang. Tapi tuan-tuan, bila mereka berdepan dengan Gaza, mereka lengit. Tuan-tuan tahu lengit? Tak boleh jalan. Walaupun sampai 800 hari Gaza diserang bertubi-tubi, sampai genjatan senjata pun serang lagi. Gaza tak dapat ditawan. Kehebatan apa, tuan-tuan? Kerana dia telah mengikat dirinya dengan Al-Quran. Ikatan dirinya dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam suasana sekarang ni, dia sangat bahaya. Kita insya-Allah, sebab kita ni kalau tengok kan daripada segi sejarah kita, tuan-tuan, ya, bukan kerana saya ni orang Sungai Manik. Saya memang orang Sungai Manik, lahir kat situ pun semua kan. Ada guru saya almarhum Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Ustaz Yusuf bin Manaf.
Dia ngajar tasawuf, sekolah rendah tu kan, sekolah rendah. Dulu kata sekolah Arab. Ya. Kat depan rumah bapak lah. Dia ngajar tasawuf. Tapi tuan-tuan cerita tentang jihad, cerita tentang ni, naik bulu roma, tasawuf tu. Saya ngajar masjid Kampung Melayu, apa ni, kitab Hikam Ibnu Athaillah. Sebelum pukul 9 saya berhenti ya. Nanti tuan-tuan menyampah dengan saya datang. Saya sekala, panjang pula cerita. Ini dah saja. Orang dulu tuan-tuan, walaupun dia tu bukan ulama, walaupun dia bukan pak kiai, walaupun dia bukan ustaz, ustazah, tapi dia ada mempunyai cita-cita dan sumbangan dia terhadap ummah. Tuan-tuan selalu tengok cerita P. Ramlee kan, di Evergreen, sebab dia ada niche yang dia nak sampaikan. P. Ramlee memang ustaz ni kaki filem jugalah. P. Ramlee dia pernah sebut dalam satu statement, dia kecewa sebab orang tak sambut dia punya filem. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana dia meninggalkan kepada kita satu perkara yang besar. Banyak filem dia, tetapi saya sebut beberapa perkara lah. Selepas dia belajar Quran, kemudian dia belajar dengan siapa? Dengan pendekar Mustar kan? Yang tak pakai baju. Tak pakai baju. Artis sekarang tak pakai baju seganu. Dulu P. Ramlee biasa je, kita tak kata pun seksi pun. Sebab mesej tu lebih besar lagi daripada apa yang kita nampak. Lepas tu besoknya pergi mana? Besoknya pergi kelas dewasa. Belajar apa? Siapa guru dia tu? Pendekar Bujang Lapuk tu. Cikgu Murni ke cikgu apa? Dah tudung tak sempurna. Cikgu pula yang ngajar. Cikgu yang ngajar. Ngajar apa? Ngajar tulisan Jawi. Nak ceritanya punya tak tahu tu alif yamin buaya tuan-tuan. Alif yamin buaya. Tapi nak bagi tahu mesej kepada kita bahawa memang tak reti semua. Tuan-tuan tengok ke tak ni? Tengok kan? Macam mana yang orang tua tu yang tak ada gigi. Oh tuan-tuan ada gigi. dia punya kan, dia punya bila tahu yang pendekar Bujang Lapuk ni tak boleh jawab, dia punya ngikik-ngikik dia tu. Kan? Bila ditanya kepada dia, alif yamin buaya. Kan? Mesej dia apa tuan-tuan? Tulisan Jawi. Dalam perkara 152 dalam perlembagaan. Ini nak cerita perlembagaan. Sebab tu kadang-kadang kita kena ingat apa yang diberikan oleh dahulu dulu kepada kita ni, mereka ni kita tak kenal. Kena terima kasih. Sebab dalam perkara 152 disebut bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dalam perincian bahasa Melayu tu apa tuan-tuan? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi, bukan tulisan Jawa. Tulisan Jawa dia lain tuan-tuan. Langsung tak boleh baca. Saya tak boleh baca. Dia tak boleh baca juga. Saya ada kitab besar tu. Kitab besar macam ni ni. Jawa. Engkau tak bunyi mana? Tak bunyi. Mesej yang nak disampaikan tulisan Jawi. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan? Apa yang berlaku? Ini ada dulu ustaz, ada menteri tu. Tak. Sekarang kita buat apa? Saya pernah satu kuliah, saya kat Kelantan. Saya sekali-sekali boleh lah Kang, sekali-sekali boleh. Saya ada 23 kuliah tuan-tuan. Saya bukan penceramah bebas, saya ada masjid, saya pengurusi masjid. Imam cakap tokoh. Masjid tak nampak, jenuh juga saya. Saya juga mengajar di IPD Hilai Perak. IPD Hilai Perak sebulan sekali. Saya juga mengajar di penjara Tapah. Setakat ni pelajar kuliah saya paling ramai di Banduan Tapah. Semenjak tahun 2008, 18 tahun dah. Kat Ipoh ni biasa. Ustaz, Mamat mana pula tegur aku ni kan. Tapah Ustaz, Tapah. Masa bulan Ramadan, ramailah dia keluar. Kerja kat mana? Bazar Ramadan juga. Bagus. Siang tuan.
Masuk penjara bukan 2-3 kali, 18 kali tuan-tuan, 19 kali. Macam mana Ustaz? Isteri pun orang lain minat. Dah datang, tuan-tuan, saya tak tahu nak cerita macam-macam. Tak habis pula ni. Bila kadang-kadang kita nampak kat situ, tuan-tuan, kita nampak apa yang perlu untuk kita beri kepada masyarakat. Jadi sekarang ni ajaran aliran yang bahaya segi akidah liberalisme ni, yang sebenarnya telah dibuat oleh orang dahulu kepada kita, yang tulisan Jawi tadi kan. Sehingga kan sekarang ni bukan tulisan Jawi je, urusan zaman hancur dah tu. Nama sendiri dalam tulisan Jawi tak boleh buat. Saya rasa yang depan ni boleh. Tuan-tuan, jangan sampai kita buat tulisan, nama kita tulisan Jawi tak boleh. Orang dulu dia dah buat, tuan-tuan. Siapa yang letak perkara 152 tu? Kita tak tahu. Saya tahun lepas 13 Mei ada satu kejadian yang bila saya sebut tuan-tuan mesti ingat. Tanya Ustaz Agus ni asal mana kan? Saya pun susah, orang tak kenal Sungai Lampang ni kecil kan. Tapi bila saya sebut ni tuan-tuan mesti tahu. 13 Mei tahun lepas ada satu tragedi, iaitu kemalangan yang melibatkan 9 orang FRU. Tuan-tuan mengangguk kan? Kat situlah kampung saya. Sebelah, kurang berapa ratus meter je dengan Mahat saya. 8 orang meninggal tempat kejadian, kemudian seorang itu. Lepas seminggu, tempoh seminggu tu saya macam tak berapa tenang lah, saya kata. Saya bukan salah saya kan, saya bukan yang buat jalan ke apa ke semua kan. Saya pengurusi masjid, imam masjid, pengetua Mahat. Saya bukan untuk sidang. Tak perlu saya rasa bersalah. Tapi saya rasa macam tak kena. Saya nak pergi jumpa dengan Tuan OC. Masa tu ada pertukaran Tuan OC yang baru. Ada sedikit sumbangan lah saya bagi. Tapi saya bukan nak cerita sumbangan tu. Saya nak kampungnya, duit pun tak berapa ada. Tapi mesej saya nak bagi sokongan. Kemudian dibagi kat saya pun tuan-tuan, satu plak besar tu, satu plak besar. Dia kata, Ustaz, ni saya baru tempah khas ni Ustaz. Jadi saya rasa saya nak bagi kat Ustaz. Apa dia tuan-tuan? Logo PDRM. Logo PDRM. Ini anda buat tulis tadi kan? Polis ni sejarah dia lebih daripada 100 tahun. Dan saya ada sedikit kajian lah tentang polis ni, tentang sejarah dia pun. Saya bagi tahu dengan Tuan Usi, sebenarnya anggota polis kena rasa tinggi nilai dia, tinggi kerja ni, dan besar dia tanggungjawab dan harapan yang telah diberikan semenjak dulu lagi. Dan tak berubah logo tu, tak berubah logo tu, kecuali satu je berubah, gambar binatang. Sebelum tu gambar singa. Konon-kononnya singa ni adalah Raja Rimba. Tapi kalau tuan-tuan pergi Zoo Taiping, binatang yang paling kuat tidur singa lah. Singa lah. Jadi tukup harimau. Garang sikit kan. Garang tu. Tapi yang menarik dalam logo PDRM tuan-tuan, apa dia? Allah dan Muhammad. Allah Muhammad nak bagi tahu benda dalam enforcement ni, penguasaan ni Allah Muhammad. Kalau takdirnya Allah Muhammad tu tak ada logo tu, kita belum tentu dapat memperjuangkan. Tapi orang dulu dah buat. Maksudnya tuan-tuan, orang dulu walaupun bukan ustaz, tapi dia menyumbang kepada ummah tu besar. Dan satu lagi, ini cerita tentang tukang kayu. Tanya budak-budak tadika, tak nak jadi tukang kayu pun. Tambah pula apa semua kan, budak-budak SPP tu lagi tak nak. Tapi tuan-tuan, tukang kayu dulu ni memang unjuran pandangan dia tinggi. Apa dia? Kalau dia bagi Datuk, ya, rumah mbah saya lah, orang sebut Pak Kiai Mbah Yasin, ya. Saya sebenarnya bulan lepas ini, berapa hari bulan ni? 4 hari bulan. Bulan lepas apa ni, bonda saya
meninggal bulan 7 hari bulan 1 ya, ketika saya ada di Sempurna Sabah. Tapi 16 sempat lah. Tak apa tadi. Rumah mbah saya tu tuan-tuan di Sungai Batang, orang dulu dia buat rumah, dia akan pastikan pintu utama dia menghadap kiblat. Tak ada dah ero-ero, tak ada tuan-tuan. Memang. Dan rumah almarhum mak saya, bapa saya sekarang pun menghadap kiblat. Dia tahu dia tak boleh ngajar kitab apa semua. Itu yang ada dalam pemikiran. Sebab tu cikgu ke apa dia akan sumbangan dia terhadap jari. Nak cerita bahawa mereka inilah sebenarnya yang guide akidah kita. Dan kita dari segi sejarah tuan-tuan, bagaimana kerajaan Melaka diserang bertubi-tubi oleh Barat. Masa diserang oleh Portugis, kita kenal dalam sebut Alfonso de Albuquerque. Jauh Portugis tu. Portugal tu. Kenapa diserang habis-habisan Melaka? Tapi sebenarnya di Melaka itulah. Melaka ni adalah wilayah yang berada dalam kerajaan Islam Uthmaniyah, yang ada hubungan dengan kerajaan Islam Aceh. Sebab tu kalau kita tengok masa Melaka diserang, bagaimana Aceh, terutamanya Sultan Iskandar Muda, hantar berapa kapal, tapi jatuh juga pada tahun 1511. Kita dijajah, di Portugis jajah 130 tahun. Bukan bulan, bukan hari. 130 tahun oleh Portugis. Dijajah oleh Belanda lagi lama, 183 tahun. Dijajah oleh British pada 118 tahun. Kemudian tengah-tengah tu 3-4 tahun Jepun masuk daripada Kota Baru. Kemudian Inggeris masuk 12 tahun, kemudian merdeka. Tuan-tuan, ini berapa ratus tahun ni? Hampir 500 tahun, 460 tahun plus. Apa kehebatan orang dulu? Kehebatan orang dulu ni kita nak bagi tahu apakah paksi dia. Paksi dia adalah akidah. Tidak berlaku tuan-tuan, tidak berlaku rakyat masyarakat ummah Malaysia ni menjadi pelarian di negara-negara luar tuan-tuan. Tak ada lari ke New Zealand, lari ke UK, lari ke Jepun, lari ke China. Tak ada. Sebab mempertahankan watan dan tanah air. Yang kedua, lebih hebat lagi, tidak berlaku kemurtadan, riddah tidak berlaku. Tidak ada dalam sudut segi fakta menyebutkan bahawa orang Islam murtad, tak berlaku tuan-tuan. Kalau di Sungai Manik tu, masa Form 3 dia ada buat kajian sejarah tentang sejarah Sungai Manik. Saya nak cerita pun saya tak hidup masa tu. Saya panggil saksi hidup yang ada, tangannya potong tuan-tuan. Saya panggil dengan masa tu Pak Saleh Kudung. Pak Saleh datang apa bagi ceramah. Saya mana kerti ceramah ustaz. Tak apa, datang je lah, cerita tentang apa di Jepun dulu apa semua. Oh tu saya boleh. Saksi hidup, cerita benda tu. Sekali-kali tidak tinggalkan tanah air watan ini tuan-tuan. Sebab apa? Akidah. Jadi akidah ni tuan-tuan, itulah sebenarnya yang perlu untuk kita nak fahami bersama. Dan apa yang saya juga nak kongsikan kepada tuan-tuan, dalam masa yang sama orang tahu bahawa kita ni tidak akan, yalah, nauzubillah, tidak lagi menjadi macam Gaza. Tetapi Barat tidak diam. Barat dia akan campakkan racun dia. Saya nak sebut beberapa benda ni, dan benda ni adalah merupakan yang berlaku di Malaysia, melibatkan kepada orang Melayu Islam kita. Tahun lepas, dua tahun lepas, budaya namanya swinger, SWINGER. Tuan-tuan search kat situ. Beberapa couple suami isteri, beberapa pasangan suami isteri ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Wilayah. Pengarah Jabatan Wilayah tu saya punya senior di Kuliah Islam pula. Tapi ni bukan dia cerita, saya nak cerita.
Mereka ditangkap kerana apa? Kerana mereka bertukar-tukar pasangan kerelaan sendiri. Cakap orang Perak macam ni lah. Yo, teman nak pinjam isteri Mika 2 bulan, okey je kata. Tanya isterinya, minta restu abang. Yang abangnya ni pula pinjam orang lain. Ini budaya swinger. Sudah berada dalam negara kita. Free child. Free child. Tak nak anak. Kahwin tapi buat agreement. Ikat. Kenapa tak nak anak? Sebab kalau ada anak akan menyebabkan kasih sayang antara kami suami isteri ini terpecah 3. Free child. Banyak lagi tuan-tuan. Mini wife. Mini wife, dia ada anak-anak kecil perempuan. Dibelikan skirt, makeup, apa semua ni. Kemudian dipakai anak. Seawal 8 tahun kes tu berlaku tuan-tuan. Sama ada kita faham ke tak? Tak ada Jabariyah, Qadariyah, tak ada. Tapi liberalisme dia macam tu. Kalau masuk ke situ. Kemudian yang terbaru tahun lepas, nama dia budaya Therian. T-H-E-R-A-N. Budaya menggayakan binatang dengan suara binatang. Seorang bapa, dia tak tahu benda tu budaya. Last sekali dia tengok anak dia seorang pakai pakaian serigala, bunyi betul. Dia ingat suka-suka lah. Kemudian datang lagi, bunyi seorang lagi pakai baju gajah, bunyi gajah. Betul. Kemudian rimau macam tu. Rupanya itu adalah trending. Anak-anak kita sekarang ni bukan zaman kita. Dan mereka dikenali dengan generasi FOMO. F-O-M-O. Apa makna dia? Fear of missing out. Orang Jawa cakap, orang putih payah sikit. Dia tak nak ketinggalan. Benda sebarang trending, tak kira salah, tak kira dosa, itu. Sebab dia FOMO. Tuan-tuan ni, macam saya sekali, JOMO. J-O-M-O. Apa J-O JOMO? Joy of missing out. Tak kisah. Tak kisah. Tapi mereka menganggap benda tu sebagai satu benda que mereka kena ikut walaupun salah. Itu kita tak bincang lagi tuan-tuan. Sebab dia orang ada budaya pelangi. Pelangi ni apa tuan-tuan? LGBTQ. Tapi sebenarnya lagi panjang. LGBTQIA 2S+. 2 jam lagi pula. Saya untuk janji 9. Dihantar kepada negara-negara Islam untuk merosakkan orang Islam. Kat sini saya nak highlight satu benda. Tuan-tuan lepas ni saya Google saya sebut. Yang LGBTQ tu kan cukup. L lesbian. Minta maaf tuan-tuan ya. L lesbian. Suka sama-sama orang perempuan. Bukan suka, kahwin. Gay. Gay ni tuan-tuan search kat dalam handphone masjid gay. Berpuluh-puluh masjid kat dunia ni. Pertama di Amerika, kemudian yang paling besar di Paris, di Belgium ada, di Australia ada, di Afrika Selatan ada, di China ada. Tuan-tuan, memang kita nampak masjid tu Islam, tapi gay. Maksud dia apa tuan-tuan? Pengurusi dia, isteri dia lelaki. Bendahari dia, isterinya lelaki. Tok Siap Bilal confirm lah. Members only, masuk pakai kad tuan-tuan. Dia dah masukkan sekali dalam bab agama. Masjid gay, biseksual. Biseksual ni lagi handal. Hantam semua tuan-tuan. Sebab tu kita jangan memang sebahagian benda dia berlaku di barat tak melibatkan orang Islam, tapi benda tu dicampak kat sini. Sehingga kan contohnya, minta maaf tuan-tuan ya, di India lembu mati dirogol oleh manusia. Dia punya kehendak seksualiti dia tu tak kira, semua tak belaka. Suka dengan anak patung, kahwin anak patung. Suka dengan handphone, kahwin dengan handphone. Suka dengan kereta, kahwin dengan kereta. Last sekali tuan-tuan apa? Kahwin dengan diri sendiri.
Kahwin dengan diri sendiri. Kenapa? Sebab orang banyak mengecewakan hati dia, diri sendiri. Di Indonesia, Satuan Ulama Indonesia isytiharkan murtad kepada 3 remaja. Sebab apa tuan-tuan? Itu dalam 4 tahun lepas. Kahwin dengan kambing. Baju, pakai kain pelekat, songkok, kahwin dengan kambing. Dan berlaku juga di Indonesia, kahwin dengan periuk nasi. Tuan-tuan balik rumah ni nampak periuk nasi, tuan-tuan rasa macam mana? Ahli hantam semua. Kemudian LGBT, transgender. Tuan-tuan sekarang ni, kat dunia sekarang ni, nak repair muka macam mana, ada semua tuan-tuan. Ada duit, jadi. Bulan depan panggil Ustaz Agus, tengok macam Syahrukhan pula Ustaz Agus. Ada ni, boleh, tuan-tuan boleh, asal ada duit. Apatah lagi alat kelamin dia tukar. Hari ini ada pendakwaan kepada seorang di Kelantan, dia tukar kelamin. LGBTQ, Q ni queer, keliru. Dalam IC kita tu ada apa? Ada nama, alamat gitu kan. Kemudian ada apa ni, agama, apa lagi, jantina kan. Mereka ni tak nak. Yuk, Mika ni laki ke perempuan? Mana-mana pun okey Ustaz. Itu ada tuan-tuan. Dalam masyarakat Melayu kita tu ada benda tu. Inilah liberalisme. Yang kalau kita lihat dia macam masalah sosial, tapi dia adalah masalah akidah. Dia bukan kerana masalah stres kerja ke apa semua, dia adalah masalah akidah yang dicampakkan ke dalam negara. Lebih 60 negara di Eropah semua membenarkan perkahwinan sejenis. Kita ni kecil je Malaysia ni, tapi kalau kita tahan dengan pegang dengan Quran dan hadis, insya-Allah selamat. Saya langgar 5 minit. Cukup sekadar tu tuan-tuan untuk perkongsian awal ni. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita bila kita nak sambut bulan Ramadan ni, kita faham juga dalam soal-soal akidah ini, selain daripada kita meningkatkan diri kita dalam ibadat dan juga yang lain-lain. Saya mengistighfar Allah Ta'ala, ampun maaf segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.